Seorang duda mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Melaka hari ini atas pertuduhan menampar pipi anak perempuannya berusia 4 tahun sehingga cedera 3 bulan lalu. Tertuduh Muhammad Hazmi Mansur, 34 tahun, membuat pengakuan itu sejurus pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Uthman Abdul Ghani. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap anak perempuannya yang berusia 4 tahun dengan cara menampar pipi mangsa. Bagi perbuatan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun dan boleh dikenakan denda maksimum RM2,000. Difahamkan tertuduh yang telah bercerai sejak 4 tahun lalu bertindak sedemikian selepas berang mangsa menyebut perkataan bodoh berulang kali meskipun setelah ditegur. Terdahulu, pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Farah Nabiah Sofian mencadangkan jaminan sebanyak RM10,000 dikenakan dengan mengambil kira faktor mangsa adalah anak kandung tertuduh. Peguam Amrit Pasing yang mewakili tertuduh bahagian Puan merayu jaminan rendah diberikan memandangkan anak guamnya baru diberhentikan kerja selain perlu menanggung orang tuanya. Selepas mendengar hujah kedua-dua pihak, mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM2,000 dengan seorang penjamin serta menetapkan tarikh 11 Ogos ini bagi sebutan semula kes dan serahan dokumen.